Benar nggak sih orang Indonesia rajin-rajin seperti yang dibilang atau ini? Subur. Rakyat Indonesia rajin. Rajin rakyat Indonesia. Nah, apa yang kurangnya? Terus orang Malaysia bener nggak sih pemalas? Karena banyak orang mengatakan orang Melayu Malaysia itu pemalas. Padahal kenyataannya oke, ntar kita akan bahas dalam video ini, tapi jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe-nya ya, oke? Oke guys, berdasarkan data dari World Population Review 2024 tahun lalu, Indonesia berada pada urutan pertama loh dengan waktu bangun pagi rata-rata pukul 6.55 pagi. Jepang menyusul di urutan kedua dengan rata-rata waktu bangun pagi pukul 7.09 pagi. Nah, dari sini kita dapat menilai ya guys, orang Indonesia itu rajin bangun pagi gitu. Khususnya orang muslim nih, sholat subuh, anak sekolahan, orang yang kerja, kayaknya paling lama jam 6 deh dah pada bangun, bener gak? Untuk memastikan Melayu itu pemalas atau bukan, yuk kita lihat video ini. Kadang-kadang kita bangsa kita ni pagi-pagi dah duduk dekat warung. Bagi saya macam tak ada kerja ke duduk kat warung sampai 2 jam, 3 jam berborak. Macam dia lah ahli politik, macam dia lah ahli sains, macam dia lah wakil rakyat, wakil macam-macam duduk berbual. Apa yang kita dapat sebenarnya kita duduk bual kosong kat situ? Nombor satu, you mengganggu perniagaan orang. Orang tu mungkin meja dia tak banyak, terhad, tapi kita duduk berjam-jam minum kopi secawan tapi duduk berbual macam buang masa. Saya banyak orang tegur saya, kata wah Pak Alex sombong sekarang tak nak duduk. Bukan saya tak nak buang masa, bagi saya masa itu emas. Baik kita cari rezeki untuk anak-anak, untuk keluarga kita, daripada kita duduk bersembang mambang macam dia lah paling hebat kat dalam dunia. Cari kerja. Ini kita berserah, kita bantuan, mengamuk dengan dalam tu, kita mengamuk bantuan kerajaan tak ada lah, sikit lah apa semua. Tapi kita malas. Daripada kita duduk berborak, ya Allah kenapalah Tuhan nak bagi aku ni bantuan apa semua. Bila bagi bantuan ni komplain sikit lah, apalah. Mentaliti kita ni kena ubah dulu. Ya, itu yang pertama. Yang ada pula yang suami malas nak kerja. Komplain, lalu rumah kenapa apa? Bini tak masak lauk. Kau tak kerja. Tapi kau nak suruh bini beli lauk, beli pakai apa? Pakai air liur. Pemalas. Pemalas kata bapak ini ya. Oke, by the way guys, pada intinya sifat malas ataupun rajinnya seseorang itu bukan berdasarkan etnis ataupun suku gitu. Cuman kita lihat di sekitar kita, suku ini bla 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 mungkin banyak memiliki sifat pemalas. Jadi kena deh suku tersebut. Padahal belum tentu kan, tapi penilaian orang banyak sudah jelek dan berdampak negatif terhadap suku tersebut, sehingga dikatakan orang lah bahwasanya suku yang ini bla 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 pemalas. Bener nggak? Seperti dalam video ini akan kita lihat dan juga komentarnya. Ini dia. Oke guys, malam ni kita nak cerita, betul ke Melayu ini pemalas? Iya, betul nggak? Betul ke Melayu ini sembab dan lembab di dalam perniagaan? Dalam perniagaan. Ekonomi. Saya baca banyak artikel mengatakan Melayu masih gagal walaupun kita dah merdeka 60 tahun, 70 tahun. Ada yang cakap Melayu ni genetik dia pemalas. Okay? Pemalas. Jadi saya rasa saya ada locus standi sebagai ahli ekonomi, pakar ekonomi. Saya dah pernah berkhidmat di bawah Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Saya nak cerita kat sini sehingga hari ini equity Bumiputra, equity Melayu masih lagi jauh ke belakang. Kita belum lagi capai 30%, malah jauh. 30%. Kita masih lagi dalam 15%, separuh daripada apa sasaran kita. Kita tengok dalam penguasaan di dalam sektor korporat, syarikat saham, kita tengok saham. Jumlah saham dekat Bursa Malaysia kita ada 1000 syarikat. Okey, syarikat yang dikuasai oleh orang Melayu hanyalah 60 syarikat saja. Which mean kita ada lebih kurang 7% saja. Jauh, okey, kita tengok tak sampai 10%. Syarikat-syarikat Bumiputra yang dimiliki oleh orang Melayu. Itu satu hal. Gaji orang Melayu, kita tengok gaji orang Melayu. Gaji purata orang Melayu RM3,300. Ni berdasarkan tahun 2023. Gaji purata orang Melayu RM3,300. Gaji orang bukan Melayu, khususnya Cina adalah RM4,000. That means orang Melayu punya gaji hanyalah 75% daripada orang Cina. Apa berlaku?
Apa Sedangkan berlaku? orang Cina kita tahu penduduknya kat Malaysia hanya lebih kurang 20%. Oh ya. Jadi ini antara benda yang kita nak rungkaikan malam ni. Harap tak ada orang terasa. Kita tengok dengan rasa yang tulus dan juga telus, dengan rasa yang terbuka. Pertama, kita tahu perangai orang Melayu adalah orang Melayu ni dia ialah kita ni terima takdir. Kita rasa kegagalan adalah takdir. Jadi kita tak ada inisiatif yang kuat, right, untuk proaktif, untuk berjaya. Kemudian kita banyak bergantung kepada kerajaan. 80% daripada kakitan kerajaan adalah Bumiputera. Tak ramai nak kerja dalam syarikat swasta sebab syarikat swasta perceptionnya dinamik dan berisiko. Right? Jadi sebab itu orang Melayu ni dia kurang sikit keusahawanan, right? Dia kurang sikit capacity untuk compete. Dan kalau kita tengok usahawan, kadar usahawan rendah, especially dalam sektor teknologi, sektor banking, right, fintech, AI. Kita tengok syarikat besar macam Grab, macam Uber, AirAsia. Semua ni bukan Melayu, right? Ni semua usahawan yang bukan Melayu. Orang Melayu tak nampak kan. Saya berjaya kalau tengok startup banyaknya yang bukan Melayu. Jadi saya tak tahu sama ada ini adakah genetik atau DNA atau orang Melayu pemalas, right? Harap boleh terima. Kita tahu banyak polisi-polisi yang kerajaan buat gagal, okey. Banyak kerajaan cuba bantu orang Melayu dengan tekun, dengan pergi MARA, dengan PUNB, right, untuk support. Kita ada JLC, right, tapi still, right, kita ada banyak JLC yang terlibat dengan skandal, figura-figura Melayu kan. Jadi ini antara benda yang menyebabkan Melayu ni ke belakang. Kemudian of course lah, kita tahulah orang Melayu ni nak bila kita berniaga, kita selalunya kita tak bersatu. Selalunya kita akan berdengki dengan antara satu sama lain. Right? That is what happened, right? Ni belum cerita lagi tanah orang Melayu. Tanah orang Melayu tahun 1957 kita ada 20% daripada seluruh semenanjung Melayu adalah rizab orang Melayu. 20%. Hari ni guys, angka terkini rizab Melayu hanya ada 12%. That means separuh. Tak tahu apa jadi, dah dijual. Ini bukan separuh, lebih pada separuh. Sedangkan wasiat raja-raja Melayu, kita kena ada tanah lebih kurang 50% sepatutnya daripada semua tanah semenanjung Melayu. Jadi apa yang berlaku? Inilah sebabnya mungkin kurangnya sokongan daripada komuniti kita sendiri. Orang Melayu sayang tak sokong bangsa dia sendiri. Kadang-kadang kita bergaduh dan sebagainya. Alright, jadi kita berdengki antara sama kita. Timur ni dengan rasa yang terbuka, banding dengan bangsa lain, dia orang bersatu dalam perniagaan mereka. Jadi mungkin stigma Melayu pemalas, Melayu lembab dan kurang kompetensi ni mungkin akan terus menghantui masyarakat kita. Masalah ni burukkan lagi lah, kita tahu kurangnya kita ni pendedahan kepada organisasi. Ada pula yang cakap orang Melayu ni kahwin awal, jadi dia tak dapat pendidikan. Itu semua alasan-alasan lama. Melayu kampung, Melayu bandar ni banyak miskin. Saya ingat ni semua cerita lama. Melayu tak boleh kuasai bahasa Inggeris. Ni semua dah stigma Melayu yang mana saya rasa ini perlu kita perbaiki, insya-Allah, moving forward. Jadi guys, ini semua adalah komen-komen saya. Saya rasa contohnya banyak usahawan kecil yang berhenti, right, buka kedai runcit tapi gagal, tutup hanya tak sampai setahun, right. Peniaga-peniaga online yang buka online, semuanya terbantut, right. Tak berkembang, mungkin mereka tak mahir dalam skill-skill digital, projek pertanian, projek sawah padi, terbengkalai, rasuah dan sebagainya. Itu antara kedai makan, jangan ceritalah, banyak kedai makan yang tutup. Bila dah kaya dia tutup restoran tu kan, bila tak ada duit baru dia buka balik. Jadi maaf saya cakap, saya rasa ini adalah contoh-contoh menunjukkan orang Melayu masih lagi belum bersedia, dan kita sepatutnya zaman sekarang kita kena bangun dan kita kena perbaiki. Kurang akan bergantung kepada kerajaan, alright, dan of course kita kena berdiri sendiri dan kita kena compete dengan bangsa-bangsa lain. Saya harap semua orang terima ni apa yang saya cerita dengan hati yang telus dan tulus. Kalau setuju komen, kalau tak setuju pun komen juga. Harap-harap Malaysia boleh kikis stigma pemalas. Okey guys. Okey, sudah kita dengarkan ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini, seseorang ahli yang berasal dari Malaysia ya, mungkin pakar ekonomi gitu. Terus di sini kita lihat ada komentarnya, setahu saya M tuh tak malas, cuman hati cemburu dalam perniagaan tuh lebih sangat katanya.
Tak semua malas, tapi majority masuk kerja pagi, tengah hari hilang. Terus bukan malas, baru nak mula berniaga dah beli kereta besar. Untung baru sedikit, minat dah besar. Bukan malas, sebab harap pagar makan padi. Perniagaan bukan minta bantuan, yang benar dalam sejarah Mix sudah jadi PM. Nih lagi, bukan malas, pandai enjoy. Bila berniaga suka-suka, cuti sebab sudah untung beberapa hari. Oke, ini komentar dari netizen Malaysia ya guys. Tapi guys, kita nggak boleh lah marah kalau kita dibilang orang pemalas. Ini merupakan suatu motivasi agar kita dapat merubah diri menjadi orang yang lebih rajin lagi gitu. Ini dibilang orang pemalas malah marah-marah. Bukannya memperbaiki diri, malah menghujat, bener gak? Oh ya guys, kalian tahu nggak sih mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir pernah lah minta maaf perihal dia pernah bilang kalau Melayu itu malas katanya. Kita lihat nih videonya. Minta maaf, saya minta maaf, orang Melayu rajin. Orang Melayu rajin. Tetapi masalah boleh atasi dengan saya minta maaf. Kalau kerana saya minta maaf itu, maka orang Melayu jadi kaya. Okey, saya nak tanya. Saya nak kata, saya minta maaf. Itu berulang. Tetapi kalau kita masih tak berusaha, tak bekerja kuat, tak berusaha belajar, dapat ilmu dan sebagainya, negara kita ini akan hilang daripada tangan kita. Tuh kan kata Tun Mahathir, ngapain marah coba? Kalau memang benar, kalau nggak benar ya udah abaikan aja gitu.